Jadi jangan hasad dengki tempat kerja. Apabila tengok kawan awak naik pangkat, hasad dengki. Tengok kawan awak dapat projek, dengki. Tengok dia beli kereta baru, dengki. Jadi kalau awak dengki dengan orang ni, sorry to say lah ya, awak nampak dia jalan kaki pun awak dengki. Tengok dia gelak-gelak pun dia dengki. Dia duduk sorang-sorang pun awak dengki. Asyik dengki je. Dia jangan dengki dengan orang lah ya. Dengki datang daripada perasaan sombong, angkuh, bongkak. Kita rasa kita lebih, kita istimewa. Jadi bila kita tengok orang lebih sikit pada kita marah. Tengok orang tu macam disayangi oleh orang lain, kita dengki. Nampak dia naik pangkat, dia banyak duit, dia banyak projek, dia terkenal, maka kita pun rasa dengki, amarah, sombong. Jiwa kita busuk tu, kita jahat tu. Sebab tu tak baik pun tak apalah ya. Tapi jangan hati busuk. Jangan nanya orang. Ingat satu benda lah ya. Everything has a consequences. Dan setiap sesuatu ada akibat dia. Buat jahat pada orang, kata orang, nanya orang, buruk orang, fitnah orang, dengki pada orang. Nanti kejahatan tu pasti berbalik pada awak dengan interest rate sekali. Ingat, interest rate tinggi. Tak tertanggung awak bayar nanti.